Ni 10 kuih raya yang abang minta Allah tadi. Tuhan, banyak ya bang. Ni semua 300 bang. 300. Assalamualaikum bang. Salam. Nak kuih raya bang. Bang, kat sini banyak kita kuih raya bang. Banyak bang Banyak bang. Sekejap, soalan saya. Bukan Monster jual biskut ke bang? Tak ada. Untuk raya ni, kita ada jual pelbagai kuih raya bang. Ada macam-macam kuih raya? Macam-macam. Abang nak mana yang bang? moden, yang klasik semua ada bang. Mana-mana? Contoh Tunjuk yang klasik, kita ada kuih dahlia. Biasa nampak kan bang. Crunchy bang. Besar-besar kat abang kan? Okey, lagi apa bang? Kita ada tart nas juga bang. Abang Tart tengok inti nas. dalam dia. Tebal-tebal bang kan? Penuh bang. Inti Penuh-penuh. dalam dia. Selain tu kita ada kuih yang moden juga bang. Kuih moden contohnya, kita ada tart Cadbury. Ni ramai Tart orang Cadbury? cari. Ramai orang cari bang. Tart Cadbury. Tart Cadbury. Yes. Okey, lagi apa bang? Lagi kita ada. Okey, kita tengok sana. Mana Ada bang? kacang-kacang juga. Kacang-kacang. Floral thyme, Floral thyme. Ya. Ni yang hijau-hijau tu pistachio bang? Ya, betul. Pistachio. Ni kira macam mana bang? Harga dia? Kuih raya ni boleh campur. 135, 300. 300? 300. Dapat paper bag yang cantik macam ni juga bang. Yang ni? Selain tu 9,300 ni? 9,300 juga. Tapi bukan 9,300 je bang. Satu lagi balang. Abang boleh pilih mana-mana. So 10,300? 10,300. Wih, murah. Okey bang, ada apa lagi bang? Selain tu, kita ada kan cookies tadi bang. Cookies. Kita ada promo untuk cookies juga bang. Untuk Promo raya cookies. ni. Cookies macam ni 118 bang. 18 je bang? Tapi kita ada promo. Abang beli dua macam ni 34 je bang. Baik, kalau macam ni senang bang. Ada lagi murah. Ada apa lagi Abang bang? beli 4 boleh rasa semua perisa. Uish, ada 66 flavour je, apa bang? Kalau kat sini kita tengok kita ada red velvet. Red velvet. Okey, lagi? Nama dia fun patty. Fun patty. Ya, betul. Lepas tu? Lepas tu kita ada ni original punya. Original. And then lagi satu last dark chocolate. Dark chocolate. So kalau empat-empat ni berapa bang? 4 ni 66 je bang. RM66 dapat empat. Kat sini ada berapa jenis kuih bang? Okey bang, kalau abang tengok kat sini, tengok bang kat sini. Sini, okey. Pusing lagi bang. Pusing sini. lagi. Okey, lagi. Pusing lagi. Sini. Pusing lagi. Pusing. Mana lagi bang? Okey, abang pusing lagi sini bang. Pusing lagi. Pusing lagi. Pusing lagi. Sini pun ada bang. Jauh bang. Okay. Lebih daripada 99 jenis. Lebih daripada 99 jenis kuih. Macam sini kita pun ada kapit. Kuih kapit. Kapit coklat. Kita ada yang campur juga. Coklat dengan peanut butter. Coklat dengan peanut butter. Kita ada kek lapis. Ni flavour apa bang? Yang ni coklat hazelnut. Coklat hazelnut. Yang ni dengan pandat sini. Oh, ni ada nim juga. Nim juga. Ni ada dark chocolate chip. Okey. Ada coklat chip biasa. Coklat chip biasa. Ni apa bang? Ni crispy chocobar. Dia rasa crunchy macam tu. Ambil 3 yang kat bawah ni. Kita bagi 110 je bang. 110 je bang kan? Murah. Abang bagi saya semua bang. Yang 9 tu semua. Saya bagi yang best seller bang. Bagi yang paling best seller. Paling best seller bang Okey. Murah. Nak tahu tak bang? Untuk dekat area Shah Alam, kita ada 3 tempat. Kat mana tu bang? Setia City Mall, Shah Alam dengan ICT. Dengan ICT. So kalau saya nak datang sini macam mana bang? Kalau nak datang sini bang, kita berdekatan dengan Nak bang. Nak. Lepas tu abang cari je Pesta Raya Monster dekat sini. Pesta Raya Monster. Besar-besar ni. Okey. Bang, ni 10 kuih raya yang abang minta tadi. Allah Tuhan, banyak bang. Ni semua 300 bang kan? 300 bang. Okey. Tapi bang, abang ingat dekat seluruh Malaysia pula, dari KL sampai Johor kita ada 30 outlet. 30 outlet bang kan? Pergi je mana-mana. Terima kasih bang. Okey bang, terima kasih.